Okay, ni apa, rectifier lah. Okay, kaki tengah dia tu AC masuk. Okay, AC masuk sini. Di tengah ni dia masuk sini. Sepatutnya kalau guna multimeter mau diode, dia tak boleh ada bacaan. Okay, tapi ni okay, sepatutnya kaki tengah tu, dua tu, dia tak boleh ada bacaan. Okay, kalau kita terbalik probe pun sama. Bacaan yang ada bacaan. Okay, bila kita masuk sini, kita test sini. Okay, negatif, dia boleh masuk sini. Katanya dia boleh masuk sini, tapi dia akan block kat sini. Jadi untuk 2 point ni, AC ni sepatutnya tak ada bacaan, tapi di tengah dua ni dah confirm dah. Yang ni dia dah short dalam. Ini 4 biji diode dah.